Okay, simpan dulu. So, lagi kita akan review, tengok apa dapat dalam tu. So, kita akan sambung unboxing untuk tadi, part tadi. Okay, so kita dah dapat tadi, dah try tikam tadi tu. Untuk first tadi, kita tengok dulu Alright. Okay, dapat apa ni? Oh, ni yang tadi yang kita main tu. Okay, ice cube untuk Hello Kitty squish ni. Alright, kita tengok dalam tu dapat apa. Motor dapat kan. Uish, kalau nampak gaju je dapat guys. Hui, comel. Uish, dapat lah. Okay, satu berjaya. Seterusnya, ingat tadi kita ada main bola tu, yang bola mantul kan. Angka rasa dapat. Angka rasa dapat. Okay, ni yang bola tadi. Dia ada banyak jenis tau. Banyak colour nampak. Okay, kita tengok dapat apa. Warna apa. Uish, uyo, lawanya. Okay, so yes, akhirnya dapat juga. Okay, kita kali ni kita tak kena scam. Okay, kita dapat bola mantul. Alright, kita simpan dulu. Okay, next seterusnya, yang ini kita main apa tadi Okay, ni dia punya packaging, dia punya bola dia macam besar sikit kalau kau tengok Alright, ni apa ni? Ni macam orang-orang je lah guys. Ini dia macam orang-orang je. Okay, so dia tak real sangat Okay, yang ni yang ketiga, yang the last one yang kita main tadi, yang bentuk Shinchan tu kan. Shinchan tu tak dapat. Okay, yang ni kita dapat cincin saja. Alright, pun comel. Okay, so itulah collection. Satu bola dapat. Okay, bola kita dapat 2, 3 dan 4 cincin. Okay, so not bad lah. Alright, jangan lupa kita sambung ke next episode. Jangan lupa follow, share dan subscribe. Alright, terima kasih.